Berat naik sebab tak cukup tidur? Ramai fokus pada kalori tapi tak perasan. Tidur tak lena ni pun boleh akan buatkan berat badan naik dan sebabnya sangat saintifik. Bila kita kurang tidur, hormon dalam badan ni berubah. Ghrelin iaitu hormon lapar akan naik. Leptin, hormon kenyang akan turun. Dan juga kortisol, hormon stres akan meningkat. Okay? Gabungan ketiga-tiga ni akan buat kita lebih lapar. Susah kawal, craving dan juga tubuh simpan lebih banyak lemak terutama dekat mana? Dekat bahagian perut. Okay. Ada satu kajian dalam Annals of Internal Medicine, tidur hanya 4 jam semalam selama seminggu boleh kurangkan pembakaran lemak sehingga 55% dan akan tingkatkan nafsu makan. Okay. Masalah ini berpunca dari mana tahu? Ramai tak sedar tahap magnesium rendah juga boleh buat tidur terganggu. Okay. Magnesium ni adalah satu mineral yang bantu untuk aktifkan reseptor GABA yang ada dekat dalam otak ni untuk tenangkan sistem saraf dan juga untuk turunkan kortisol supaya badan boleh slow down untuk tidur lena. Okay. Dan satu kajian lagi oleh Journal of Research in Medical Science 2012, mereka yang ambil magnesium sebelum tidur akan berlaku peningkatan kualiti tidur dan akan penurunan hormon kortisol secara signifikan. Jadi kalau anda sering susah tidur dan berat suka turun, walaupun dah jaga makan, mungkin masalahnya bukan dekat dapur, tapi dekat hormon. Pastikan pengambilan magnesium mencukupi daripada makanan seperti kekacang, bayam, pisang, avocado, dark coklat ataupun nak mudah ambil daripada suplemen magnesium bisglycinate. Itu magnesium yang sangat-sangat mudah untuk diserap oleh badan kita dan sangat lembut pada perut. Okay? Bila kita dapat tidur yang cukup, hormon akan stabil, berat pun akan lebih mudah seimbang. Kadang-kadang rahsia untuk turunkan berat ni bukan dekat kesenaman tapi kita dapat tidur yang lebih lena. Ambil tahu, jangan keliru.